tak rasa bila semua benda dalam hidup berjalan lancar? Tiba-tiba awak rasa macam nak rosahkan semuanya? Ini dipanggil sabotage diri. Ia macam satu glitch dalam fikiran kita. Kenapa ia berlaku? Pertama, sebab kita takut gagal. Fikiran kita cakap, kalau aku tak cuba, aku takkan kecewa. Kedua, kadang-kadang kita rasa tak layak untuk gembira. Macam bila needs bar social sim awak penuh, tapi awak tetap suruh dia duduk seorang. Jadi apa yang kita boleh buat? Macam dalam The Sims, kita boleh pause sekejap. Bila fikiran negatif datang, tarik nafas dalam-dalam. Kena pasti moodlet negatif tu. Oh, ini cuma rasa takut. Sekarang, bayangkan awak seret moodlet tu dan buang dalam tong sampah. Gantikannya dengan moodlet yang baru dan positif. Pilih untuk percaya pada diri sendiri. Saya boleh buat ni. Setiap kali awak pilih reaksi positif, awak sedang level up skill self-love. Memang tak mudah, tapi ia satu latihan. Lama-kelamaan, ia akan jadi automatik. Macam sim yang dah mahir satu skill. Ingat awak layak dapat semua benda yang best dalam hidup. Jangan biarkan glitch tu halang awak dari capai aspiration hidup awak. Bye-bye.